Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Aqilar Isyad bin Muhammad Azman. Saya dari kelas 5 skip 1 di SK Jalan Pil, Kuala Lumpur. Hobi saya ialah membaca. Saya suka membaca kerana melalui pembacaan membantu saya menambah ilmu dan membuka minda saya kepada pelbagai perkara yang menarik. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda sebuah buku yang menarik dan penuh dengan pengajaran, iaitu Geng Bawang Sekolah Adios Girls School karya Duha. Buku ini diterbitkan oleh anak Muslim Sendirian Berhad pada tahun 2020 dan grafik serta kulitnya direka bentuk oleh Nurul Hanisa Hamdi. Buku ini amat sesuai untuk bacaan golongan remaja kerana ia membawa kita menyelami dunia persekolahan yang penuh dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Buku ini pasti akan menarik minat pembaca untuk terus mengikuti kisah yang dipaparkan dari awal hingga ke penghujung buku. Buku ini mengisahkan sekumpulan pelajar di sebuah sekolah menengah yang dikenali sebagai Geng Bawang Sekolah. Mereka terdiri daripada Ain, Esther dan Amira. Mereka terkenal dengan kepakaran mereka dalam menyebarkan gosip dan membuat spekulasi mengenai apa sahaja yang berlaku di sekolah. Namun, apabila satu kejadian besar berlaku, mereka mula menyedari kesan negatif daripada sikap suka menyebarkan cerita tanpa usul periksa. Watak-watak dalam cerita ini mempunyai pelbagai latar belakang dan personaliti yang unik. Pembaca dapat mengenali sifat dan sikap setiap ahli geng bawang ini, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap konflik yang timbul memberikan kita gambaran tentang betapa pentingnya persahabatan dan mengelakkan sikap suka menabur fitnah. Selain daripada kisah utama mengenai geng bawang ini, buku ini turut memaparkan beberapa subplot menarik yang berkait rapat dengan kehidupan remaja masa kini. Isu seperti tekanan rakan sebaya, hubungan dengan guru dan kepentingan mengekalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan turut dibincangkan dalam buku ini. Antara keistimewaan buku ini ialah gaya penulisannya yang santai dan mudah difahami, menjadikannya sesuai untuk bacaan remaja. Selain itu, ilustrasi dan reka bentuk grafik yang menarik menambahkan lagi daya tarikan buku ini. Penggunaan bahasa yang ringan tetapi penuh mesej menjadikan pembaca tidak mudah bosan. Saya sangat mengucurkan buku ini kepada sesiapa yang ingin membaca kisah yang dekat dengan kehidupan remaja masa kini dengan jalan cerita yang menarik serta pengajaran yang mendalam. Buku ini pasti memberi impak kepada setiap pembaca. Tambahan pula, buku ini mengandung pelbagai mesej moral yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Ia mengingatkan kita bahawa menebarkan cerita yang tidak sahih atau fitnah boleh membawa akibat buruk, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Sikap berfikir sebelum bercakap dan menghormati perasaan orang lain adalah antara pengajaran utama yang patut dipelajari daripada buku ini. Secara keseluruhannya, Geng Bawang Sekolah Adios Girls School adalah sebuah buku yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik. Ia sesuai dibaca oleh golongan remaja kerana mengandungi nilai moral yang tinggi serta mesej yang berguna dalam kehidupan seharian. Buku ini bukan sekadar bacaan santai, juga mampu menyedarkan kita tentang pentingnya menjaga tutur kata dan menghormati perasaan orang lain. Sebagai penutup, marilah kita jadikan pembacaan sebagai satu budaya yang dalam kehidupan seharian. Membaca bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan, tapi juga membantu kita memahami perspektif yang berbeza dan meningkatkan kematangan dalam berfikir. Semoga buku ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi kepada kita semua. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi kepada anda untuk terus membaca dan menimba ilmu. Terima kasih dan selamat membaca.